Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza dari Racket Kuala Terengganu. Sebelum ni kita dah cerita tentang balancing dan you. Dah faham dengan video-video sebelum ni? Bagus kalau dah faham. Hari ni kita nak cerita tentang stiffness shaft racket. Stiffness racket ada 3. Yang pertama stiff. Kebanyakan stiff digunakan oleh pro player dan semi pro player. Sesuai untuk tangan yang kuat. Ia membantu pukulan kita lebih solid. Untuk korang yang baru nak mula atau tangan tak berapa nak kuat, tidak disarankan menggunakan racket yang stiff. Yang kedua medium. Kebanyakan digunakan social player. Senang nak kontrol. Sesuai untuk beginner, advanced dan semi pro player. Kepada korang yang tak tahu nak pilih stiffness yang macam mana, nak selamat ambillah medium stiff ni. Yang ketiga, flexible. Sesuai kepada newbie, perempuan, korang yang ada injury tangan atau korang yang tangan tak berapa nak kuat. Flexible ni membantu dan menambah kekuatan dan pukulan. Tetapi dia tak sesuai untuk pro player dan semi pro player. Sebab apa? Sebab dia akan mengganggu kita punya ketepatan pukulan. So korang dah faham kan tentang stiffness shaft racket? Kalau tak faham, boleh ulang video ni, ulang dan ulang sampai korang faham. Oh yeah, ketiga-tiga racket ni adalah model yang pertama, Protect Magic Cyclops, stiff. Model yang kedua, Li-Ning Winlight 800, flexible. Model yang ketiga, Apex Stardom 800, medium flex. Next video saya akan buat tension string pada racket. Isu yang hangat sekali. Assalamualaikum, bye-bye.